Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak anda fikir sekejap. Betul ke ilmu kalam ni ilmu orang tua? Ilmu zaman dulu. Tak relevan untuk kita? Okey, tunggu dulu. Sebab selepas saya buat satu tinjauan di media sosial, especially dekat TikTok, jawapan sebenarnya sangat mengejutkan. Hari ini kita akan cerita tentang kepentingan ilmu kalam masa kini bersama saya Muhammad Zaki bin Sapuan A197588. Baru-baru ini saya analisis satu ajaran yang tengah aktif dekat platform TikTok, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Nama dia pun dah berbunyi peace dan light kan? Tetapi isi ajaran dia gelap. Mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Solat 5 waktu tak wajib. Puasa Ramadan bukan bulan Ramadan tapi bulan Disember. Dan kiblat sebenar bukan di Mekah tetapi di Petra, Jordan. Ini baru warming up. Pengikut mereka naik dari 30,000 ke 60,000 dalam masa 2 bulan sahaja. 2 bulan sahaja. Dan kita akan meneliti ajaran ini dalam satu video yang kita paparkan. I am Abdullah, the first name mentioned of the Mahdis, and I have come forth as the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam and the awaited Yamani Imam Ahmad al-Hasan alayhi salam. No one in 1400 years has claimed to be Abdullah in the will but me, proving that the will truly is a protection against misguidance, for none can claim to be in the will except for its rightful owner. Meremang kan kita tengok video tadi. Kita ni sekarang ni berada dalam zaman akidah digital. Dulu orang sesat ikut guru kampung yang tak ada tauliah. Sekarang orang sesat ikut live streaming TikTok. Dulu orang keliru sebab tak ada ilmu. Sekarang orang keliru sebab terlalu banyak konten tanpa tapis. Dan di sinilah ilmu kalam bangkit sebagai ilmu penyelamat. Okey, ini adalah cawangan mereka di Amerika. Maknanya The Ahmadi ada di seluruh dunia, termasuklah di tanah air kita, Malaysia. Apa itu ajaran The Ahmadi? Ajaran Ahmadi ni sangat bahaya, yang mana diasaskan oleh Abdullah Hashim yang mendakwa dirinya adalah Imam Mahdi kedua. Dia mengambil daripada Ahmad Hassan yang mendakwa dialah Imam Mahdi yang pertama. Dia ni pula, Imam Mahdi pertama ni, mendakwa bertemu dengan Muhammad bin Hasan al-Askari yang dikatakan oleh fahaman Syiah sebagai Imam Mahdi yang menyembunyikan diri. Jadi di sinilah peranan kepentingan ilmu kalam masa kini. Ilmu kalam bukan hanya bertanya Allah wujud di mana, Allah di mana, bukan. Bukan sekadar nak menjawab syubhat Wahabi tadi, bukan. Bukan sekadar menjelaskan tentang sifat 20. Malahan ilmu kalam ialah ilmu yang mempertahankan akidah dengan hujah menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, dan juga dengan bantuan logik dan rasional. Dan bila ada orang mendakwa seperti yang dinyatakan oleh The Ahmadi ini, mereka mengatakan mereka membawa satu kitab yang baru berjudul The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad and Saying of Muhammad Al-Hasan. Maka kita katakan siapa yang sahih kan? Mana bukti, mana sanad? Dan bila ada orang yang dakwa Imam Mahdi dah muncul dan namanya Abdullah Hashim, maka ilmu kalam menjawab berdasarkan satu hadis yang berbunyi nama Imam Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan namaku, nama bapanya sama dengan nama bapaku. Itu peranan ilmu kalam. Jadi kalau tak sama, namanya lain, itu bukan Mahdi. Macam mana Abdullah Hashim jadi Imam Mahdi? Jadi bila ada ajaran pula yang mengatakan bahawa para sahabat Nabi itu adalah pengkhianat, maka ilmu kalam datang dan menegakkan hujah. Ini bercanggah dengan ijma' ulama'. Para sahabat yang kita percayai dan pegang dalam fahaman kita, akidah kita adalah generasi yang terpilih, salafus salih. Dan bila ada teori yang mengatakan bahawa Dajjal ialah kerajaan moden, maksudnya Ahmadi ni pun mengkritik semua kerajaan di dunia ini sebagai kerajaan Dajjal.
Maka kita menjawab, manakah dalil mutawatir? Di manakah pandangan ulama yang mengeakan kata-kata tadi? Dan inilah dia sebenarnya kekuatan ilmu kalam. Bukan teori kosong tetapi benteng keselamatan. Kalau tengok gambar di sini yang mengatakan bahawa kami sampaikan bukti-bukti bahawa Nabi Muhammad memang meninggalkan wasiat, sebab Ahmadi ni mendakwa bahawa Abdullah Hashim ini telah disebut namanya dalam wasiat Nabi SAW. Padahal tak pernah pun diceritakan perkara itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sitah dan sebagainya. Tidak ada. Jadi kalau tengoklah yang video ni, screenshot saya ambil ini adalah daripada pengikut Ahmadi daripada kalangan orang Melayu. Maknanya di Malaysia pun sudah bertapak. Dan sebelum ini pernah keluar di berita bertapak di negeri Melaka. Wa'yazubillah. Antara ajaran menyeleweng mereka, yang pertama dari segi akidah, mereka mendakwa 99 ajaran semua agama ni salah. Islam pun dah salah. Ibadah pun seperti saya katakan tadilah. Solat 5 waktu tak wajib. Ramadan bulan Disember, pakai tudung pun tak wajib. Kiblat pula mereka percaya berubah di Mekah. Manakala mereka menyokong LGBT, boleh minum arak. Ni sangat bahaya untuk akidah kita. Dan sebenarnya The Ahmadi sudah pun difatwakan sesat. Baik. Di sini saya senaraikan ringkaslah. Boleh lihat sekali imbas. Jadi ada beberapa masalah, antaranya yang pertama, mereka menuduh Islam ni sudah menyeleweng dan mereka pula mengatakan bahawa bumi ni adalah ciptaan iblis, Kabil ni adalah baka iblis, Habil ni baka Adam. Sedangkan ini adalah satu tafsiran yang menyeleweng daripada makna sebenar Al-Quran. Maka yang kedua pula antaranya, mereka mengatakan para sahabat Nabi ni sebagai pengkhianat. Ini sebenarnya rentetan daripada fitnah Syiah itu sendiri. Dan mereka juga menuduh ahli sunnah wal jamaah ni tak betul. Mereka fitnah Imam Syafi'i, mereka fitnah para ustaz kerana dikatakan bukan lantikan Allah. Jadi sebenarnya ilmu kalam bangkit untuk mempertahankan para ulama. Dan juga mereka mengatakan dunia moden ini sebenarnya kerajaan-kerajaan semuanya adalah kerajaan yang dikuasai oleh Freemason. Kemudian ada juga dakwaan-dakwaan yang rentetan daripada fahaman Syiah. Dan mereka mewajibkan kepada para pengikut untuk mengambil bai'ah. Mana bai'ah seperti yang saya sertakan di dalam slide ini, bahawa mereka menambah selepas 2 kalimah syahadah, menambah ketaatan kepada Saidina Ali, kepada imam-imam, kepada anak-anaknya, kepada maknanya 12 imam, kemudian kepada imam-imam Mahdi, maknanya pada mereka Imam Mahdi lebih daripada seorang. Sedangkan dalam hadis menyebut hanya ada seorang saja. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini? Ilmu kalam melindungi kita daripada ajaran sesat digital, imam palsu, kitab rekaan, teori konspirasi dan kekeliruan akidah golongan muda. Inilah pentingnya ilmu kalam. Akidah yang kukuh bermula dengan ilmu yang sebenar. Kesimpulannya, ilmu kalam bukanlah ilmu yang disimpan dalam muzium. Ia ilmu yang kekal relevan, bahkan ilmu masa depan. Ia ilmu yang mempertahankan ummah daripada penyelewengan moden. Walaupun datang dalam bentuk TikTok, live streaming, estetik videos atau propaganda digital. Terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.